pun saja tanpa mengira kelayakan akademik ataupun pengalaman boleh mendakwa diri dia sebagai pengamal kerja sosial. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas pada kerajaan kerana setelah lama menunggu, akhirnya telah berjaya membawa rang undang-undang ini untuk diluluskan. Selama ini, negara kita tidak mempunyai sebarang mekanisme yang berstatutory untuk mengawal selia profesion kerja sosial. Sesiapa pun saja, tanpa mengira kelayakan akademik ataupun pengalaman, boleh mendakwa diri dia sebagai pengamal kerja sosial tanpa sebarang pertanggungjawaban undang-undang. Dengan penubuhan Majlis Profesion Kerja Sosial berserta dengan sistem daftar, perakuan amalan dan prosiding tata tertib yang jelas, rang undang-undang ini akhirnya meletakkan profesion kerja sosial di landasan yang setanding dengan profesion-profesion yang lain seperti perubatan dan perundangan yang telah lama dikawal selia. Pasal 10.1 rang undang-undang ini memberi kuasa kepada menteri untuk membatalkan pelantikan mana-mana ahli Majlis Profesion Kerja Sosial Malaysia tanpa perlu memberikan apa-apa sebab bagi pembatalan tersebut. Pada masa yang sama, Pasal 12 meletakkan majlis bertanggungjawab kepada menteri dan membolehkan menteri memberikan arahan bertulis yang wajib dipatuhi oleh majlis. Modal kita sebaliknya meletakkan kuasa autonomi profesional dan kuasa politik dalam tangan yang sama. Kelemahan kedua yang ingin saya tekankan ialah ketidakhadiran keperluan pembangunan profesional berterusan CPE yang mandatory bagi pembaruan perakuan amalan. Pasal 19.4 hanya menetapkan bahawa pembaruan perakuan amalan memerlukan permohonan dan fee yang ditetapkan tanpa sebarang syarat bilangan jam atau kredit pembangunan profesional yang mesti dipenuhi oleh pengamal kerja sosial. Ini juga akan membuka ruang kepada risiko pengamal kerja sosial kekal berdaftar selama-lamanya tanpa mengemas-kini atau meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka mengikut piawaian semasa. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kerajaan untuk mempertimbangkan dua pindaan berikut. Yang pertama, memperkenalkan mekanisme semakan bebas ataupun sekurang-kurangnya syarat sebab munasabah secara bertulis bagi pembatalan pelantikan ahli majlis di bawah fasa 10. Kedua, memasukkan keperluan CPE minimum sebagai syarat statutory untuk pembaruan perakuan amalan di bawah fasa 19. Rang undang-undang ini adalah langkah bersejarah yang wajar disokong, tetapi ia akan menjadi lebih kukuh dan lebih setanding dengan piawaian antarabangsa jika kelemahan struktur ini dapat diperhalusi dan dipinda.